Tetapi berbeza pula dengan di belah Kemboja kerana kawasan pertindihan di tengah laut yang melibatkan kawasan selat Thailand itu tidak dijelaskan dari sudut apa-apa kerjasama. Maksudnya tidak ada apa-apa kerjasama yang jelas lagi lah setakat ni kalau berbanding dengan Joint Development Area yang dilakukan oleh Malaysia Thailand tu. Yang tu siap ada tubuh syarikat apa semua. Dia perjanjian dilakukan seawal tahun 90-an. Dan sepada darat Malaysia Thailand tidak ada masalah. Pernah dengar perkataan Ambalat? Ambalat ialah kawasan pertindihan di tengah laut antara Malaysia dengan Indonesia. Kalau kita sebut yang mungkin menghampiri kitanya ialah keputusan yang telah dibuat berkenaan dengan Pulau Batu Putih. Jadi maksudnya kembali pada tadi, setiap negara di Asia Tenggara memang ada kawasan pertindihan dia tersendiri dan tidak dinafikan ada yang sampai peringkat berlaku pertempuran dan sebagainya. Tapi dalam konteks Malaysia, kita masih lagi memilih jalan undang-undang, kita masih lagi memilih jalan rundingan, termasuklah juga jalan pemantauan sempadan. Tidak ada konflik seperti mana di Thailand dan Kemboja.